Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So dalam video yang ketiga ini, kita akan masuk topik macam mana nak membuat video. Okey. So macam biasa, video kali ini saya tak ada tunjukkan secara detail macam mana kita nak buat prompt. Tak ada nak tunjukkan macam mana cara kita nak buat video yang kualiti, hyper realistic, apa prompt yang sesuai dan apa cara kita buat tarik audience, hook, segala-galanya tu ialah di dalam kelas advance. Okay, so dalam kelas ni kita cuma perlu tahu macam mana cara untuk kita nak buat video. Okay, so kita macam biasa masuk dekat sini, kita tekan menu, kita pergi kepada start the AI content creation process. Okay, so macam biasa dalam model yang ada, kita ada lebih kurang 13 model. Okay, tapi kita nak pilih yang mana? Text to video ke atau image to video? Okay, so saya akan tunjukkan dua-dua, text to video dengan image to video. Okay, seperti yang kita tahu dalam yang video sebelum ni, okay, kalau kita nak gunakan reference gambar, kita akan gunakan image to video. Jadi kalau kita cuma nak prompt, kita nak buat video biasa, tak ada gunakan apa-apa gambar untuk jadikan reference, gambar karakter kita ke, gambar karakter siapa-siapa ke, untuk jadikan reference, kita pilih je text to video. Okay, so sebagai contoh dulu, kita nak buat video, text to video. Okay, so tanya kat saya kat sini, apa beza semua model yang ada ni? Okay, so kita ada model Seedance, kita ada model TikTok video generator. Okay, kita ada cinematic, Kling, Sora, View, apa lagi, Pixverse, Minimax, One. So banyak pilihan yang ada. Okay, saya akan ceritakan dulu satu-satu apa kelebihan setiap video-video ni. Okay, so dalam untuk kita membuat, sebentar ya. Okay, kita mulakan dengan model Sora. Okay, so Sora ni sesuai kalau kepada mereka yang nak buat workflow yang senang untuk generate, lepas tu sambung edit. Okay, sebab Sora dia ada function seperti remix, blend, loop dan recut storyboard. Okay, so Sora ni sangat sesuai untuk orang yang dia nak buat prompt yang simple. Okay, dan dia suka buat UGC affiliate. Nanti kita akan tunjuk dalam video advance macam mana kita nak gunakan Sora. Sebab kebanyakannya saya sendiri gunakan Sora untuk buat affiliate, untuk buat UGC affiliate. Apa itu UGC? User generated content. Okay, kita nak promote produk-produk kita gunakan Sora. Okay, so next, View. So View ni, View 3.1, kalau korang biasa nampak dekat banyak iklan sekarang, sebagainya semua guna View. So kita guna View 3.1 Lite. Okay, so yang tu yang paling murah dan paling cantik lah gambar dia. Okay, so View ni kuat pada cinematic realism, physics, prompt adherence, dan sekarang ni Google tunjukkan native audio. Okay, so kalau untuk suara saya paling suka ialah Sora, dan kedua ialah View. So suara dia memang intonasi dia memang boleh buat macam bahasa Melayu yang asli lah. Okay, so dia kalau korang nak buat rasa lebih filem, kamera language cantik. Lepas tu kalau ikut dia prompt tu, kalau korang betul-betul dah pandai, memang cantik lah View ni. Okay, alright. So next ialah kita ada One. Okay, so One ni dia consistent character, location dan adjective. Okay, cantik guna One. Okay, tapi dia punya tu kalau ikut dia agak costly sikit. So kau boleh try lah, tengok kalau perlu kita guna One, kita guna One. Tapi dia punya suara tu tak berapa sharp.
Kalau bahasa Melayu tu dia macam jadi pelat. Okay. Right. So next ialah Minimax. So Minimax ni high-low ni dia tonjol pada body movement, facial expression, physical realism dan prompt adherence. Minimax ni dia juga sokong 1080 dan durasi lebih panjang. Okay. So Minimax ni durasi dia kita boleh buat okay 10 second je. Kita tengok yang lain sekejap. Okay, sama juga. Dia cuma boleh juga buat 10 second, tapi kita tahu dia boleh arahan lebih kompleks. So kalau yang muka-muka ataupun ekspresi pergerakan yang lebih agresif, elok pilih Minimax. Okay. So kita ada Kling. So Kling ni dia punya workflow dia buat untuk reference, modify video, restart video, next shot dan start to end frame. Maksudnya dia ni susah untuk kita buat nama tu kita panggil video cinematic, video action sesuai Kling. Okay. Alright. So ada yang lain ialah kita ada Lumare. Lumare ni tak ada apa-apa, yang jarang saya guna, tapi boleh cuba-cuba lah kan. And then cinematic video generator ni okay, untuk mereka yang nak buat video yang dia lebih pada action, sesuai gunakan video ni. Okay. Tapi kita tak boleh nak pilih gambar lah, dia akan buat sendiri video dia. And then kalau kita tengok kat sini, kita ada TikTok video generator. Ni pun sama juga, kita tak boleh nak buat reference, so dia akan buat create berdasarkan apa yang ada daripada prompt. Okay. So yang terbaik ialah, pilihan terbaik saya paling suka Seedance. Okay. Seedance ni ialah yang latest punya video model yang terbaru. Dan kalau tengok semua video-video saya, semua ada dekat situ. Tapi still korang kena tahu macam mana nak buat prompt yang betul supaya tak membazir lah, sebab Seedance ni yang paling mahal. And then dia punya ni, kita cakap kalau taruh prompt je dia tak jadi lah. Dia akan kena return balik dia kredit tu. Okay. Right. So dah tahu dah apa pilihan-pilihan model yang ada. Now kita nak terus tekan apa prompt yang boleh untuk generate video. Okay. So contoh saya pilih kat sini ialah saya pilih Grok. Okay. Grok ni yang paling murah So pilihan saya selalu untuk mereka yang baru nak start, buatlah guna Grok. Okay. Grok dengan Sora. Tapi saya pilih Grok kalau untuk yang memang high kualitinya video, bagi cantik, guna Grok. Okay. Masuk kat sini. Okay. Pilih 6 second. 2 second lah. Contoh, saya nak guna yang tadi kita dah buat gambar ni. Okay. Dah ya. Okay. Okay, Grok kita boleh nak gunakan reference gambar. So kita just fokus kita tadi, kita nak buat prompt je kan. Okay, so kita buat tadi prompt. Kita nak buat gambar video yang tanpa prompt, tanpa reference. So buat video seorang gadis Melayu pergi berjalan di pasar malam. Okay.
So nampak tak kat sini, kita buat simple je prompt, nak bagi nampak lah macam mana kita nak buat video. Kalau kita nak buat lagi cantik, kita ada satu, memang prompt dia yang cantik untuk bagi kualiti dia cantik dan mengikut ayat dan juga struktur setiap prompt tu. Okey, dia dalam lebih kurang tak apa seminit lah untuk dapatkan siapkan video ni. Okey, sementara kita nak tunggu siap ni, kita boleh buat benda lain. Kita boleh buat video lain. Contohnya tadi kita cakap saya nak buat gambar tadi, kita bagi balik image to video. Okey, pergi kepada crop, and then pilih frame size. Okey, pilih 12 second. Pilih start frame only. Okey, apa beza start frame dengan ada kita pilih gambar, prefer to image? Bila kita pilih start frame ni, kan bermakna kita akan dapat gambar mengikut karakter yang kita nak. Okey, cuma dia akan ambil apa yang bila kita start ni, dia akan ambil gambar yang first ni, and then dia akan sambung lah daripada gambar tu. So yang terbaik sebenarnya nak pilih untuk yang gunakan reference karakter. Okey, korang boleh pilih view. Okey, dan satu lagi Seedance. Okey, dan tak silap saya kita boleh guna untuk one, tak silap. Tapi tak apa, kita tunjukkan dulu yang kita guna ni, guna prompt apa hasil dia. Okey, buat video karakter dan gambar sedang promote menu baru yang menu baru di dapur. Okay, tekan yes. Okey, so ni tinggal 50%. Okey, so tak tengok tak kalau kita ada yang lain. Okey, contohlah kita nak buat yang lain. Image to video. Ni contoh kalau kita buat Sora. Okey, Sora tak silap saya kita boleh buat refer to image pun sama juga, tak boleh. Dia cuma boleh ambil kita ambil yang boleh guna karakter different. Okey, sekejap. Ni pun tak ada juga. So Seedance confirm ada lah. Killing je. Okay, kena start balik. Pilih image video. Cuba clean 2.5. Sekejap. Clean 2.6. Pilih 916. Pilih 10 second. Okey, maksudnya kalau ikut dia untuk yang kita nak buat pilihan gambar ni,
Jadi sebenarnya better kita pilih dekat bahagian ni, multi frame video ni. Okay. So dalam multi frame video ni, okay, kita boleh pilih image apa semua yang nak. Tetapi kalau rasa kita nak just letak je kita punya gambar kita, okay, then kita boleh start frame tu. Yang tu pun sebenarnya dah boleh dah. Sebenarnya kita nak buat untuk kita letak gambar kita sebagai reference. Tapi kalau untuk lagi sharp lah, okay, kita boleh pakai benda ni. Okay. So contohnya kita nak letak gambar kita, saya ingat kita pakai je lah view ya. View tu maksudnya kita pakai image to video. So kita pakai view light, view 3.1. Okay. Second, start frame. Okay. Buat video. Creator. Tengah. Bercakap dalam bahasa Melayu, promote produk. Okay. So kita tengok tadi yang first hasil tadi yang kita ada buat video je kan. Kita guna grok tadi, betul tak? Okay. Halo semuanya, selamat datang di dapur saya. Hari ini saya mau promote menu baru kita. Ini dia, tip spesial dengan bahan segar mat. Rasanya gurih dan sedikit pedas, cocok banget. Yuk mampir ke restoran kami dan coba. Kalau kita punya ni, nampak tak? Bahasa je ni bahasa Indon. Kita boleh cakap kat dalam sini, dalam video ni kita bagi tahu kita nak dalam bahasa Melayu. Supaya dia akan jadi dalam bahasa Melayu. Macam contoh saya ada buat tadi, video yang kedua ni. Kita akan cakap dalam bahasa Melayu. Tengok apa hasil dia pula. Yang ni kita pilih view 3.1. Hai semua, hari ini saya nak tunjukkan produk masakan baru yang wajib anda cuba. Memang terbaik dan sangat sedap. Beza kan bunyi suara nasi tu kan. So itulah salah satu cara kita nak buat video menggunakan prompt yang betul. So tamat untuk video kali ni. Okay, untuk seterusnya kita akan masuk video keempat, iaitu macam mana untuk kita membuat membuat lagu, and then kita nak membuat kalau saya akan membuat satu simple video untuk sambung. Maksudnya kita akan buat video boleh continue daripada yang sebelum tu, supaya korang boleh buat panjang punya video dengan menggunakan tools saya ni. Maksudnya kita boleh buat lebih daripada 8 saat lah, nak continuous kan. Jadikan sampai 10 minit pun tak apa, tak ada masalah. Tapi makan kredit lah kan. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Kita berjumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.